Khadijah itu adalah dari alam Melayu. Dengar macam lawak kan? Mereka buat macam-macam kisah dongeng ni hanya kerana mereka tahu pada hakikatnya kaum ini tidak mempunyai sejarah besar yang memberi impak pada dunia, apatah lagi pada agama. Oke, ketika berbicara tentang sejarah peradaban Melayu, maka sebagaimana yang pernah kami sampaikan, bahwa sejarawan-sejarawan daerah sebelah memang paling getol dalam membentangkan kejayaan alam Melayu. Entah itu sejarah dan budaya yang ada di negara lain, dengan konsep alam Melayu yang mereka gagas, semuanya digeneralisir dengan narasi alam Melayu. Meskipun meretas teritorial negara, budaya, maupun peninggalan bersejarah, semuanya akan dimelayukan. Namun kadangkala klimaksnya ialah kejayaan Melayu semenanjung. Sejarah yang dinarasikan itu baik di masa prasejarah hingga sejarah di era kenabian, dan bahkan asal-muasal Nabi, seperti Nabi Adam yang katanya diturunkan di Gunung Jerai, kemudian sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman, lalu sejarah istri Nabi Muhammad yang katanya juga berasal dari alam Melayu. Hal itu terkesan dibuat kait-mengait dengan konsep yang mereka gagas tersebut. Akan tetapi generasi mudanya mulai mempertanyakan kesahihan dari cerita-cerita tersebut. Kata Nabi Allah Adam turun di Malaysia, tak percaya. Turun di Malaysia Nabi Allah Adam di Kedah, Gunung Jerai. Saya bila melihat WTT, banyak juga saya tengok video-video yang tu, mereka mengatakan Khadijah itu adalah dari alam Melayu. Ada yang mengatakan Khadijah Khuwailid itu dari alam Melayu. Saya rasa tersentak tau. Haru. Hari ni ada seorang prof lah, kan, kecoh juga. Dia dakwa lah Siti Khadijah binti Khuwailid ni, isteri Nabi SAW, berasal daripada alam Melayu. Sebab apa? Sebab Siti Khadijah ni kaya. Kaya banyak mah. Mah di Arab ni mana ada? Mah banyak di tanah Melayu. Itu sebablah Siti Khadijah ni di alam Melayu. Persoalannya, betulkah di tanah Arab ni tak ada mah? Setahu aku negara Arab ni lah yang paling banyak mah. Di Mahduz Zahab dekat Madinah tu. Mah berlambak dekat situ. Kan, lumbung mah telah beroperasi sejak 5,000 tahun yang lalu. Mai mana datang kata tak ada mah di negara Arab ni? Itu belumlah negara-negara Arab yang lain lagi. Aduh, hai, macam mana Khadijah berasal daripada alam Melayu. Lama-lama dia kata Nabi Muhammad pun alam Melayu juga, mampu. Aduh, hai, pasal Khadijah dekat Kelantan tu ada. Kesian segelintir sejarawan dan agamawan kaum kita. Terpaksa buat macam-macam cerita hanya nak menunjukkan kononnya kaum kita ini hebat. Dulu ada yang kata Bani Tamim tu kaum Melayu. Ada yang kata Nabi Adam turun kat Gunung Jerai. Dan tentera neraka yang ditunggu-tunggu Palestin untuk melawan Zionis tu pun sebenarnya tentera Malaysia. Dan macam-macam lagi lah kisah dongeng. Ingatkan, dah henti. Nah, naik pula dakwaan isteri Nabi SAW yang mulia itu, Aisyah pun didakwa datang dari alam Melayu. Hujahnya mudah. Kerana emas tak ada di negara Arab. Hanya ada di tanah Melayu. Dengar macam lawak kan? Tapi untuk pengetahuan korang, mereka buat macam-macam kisah dongeng ni hanya kerana mereka tahu pada hakikatnya kaum ini tidak mempunyai sejarah besar yang memberi impak pada dunia, apatah lagi pada agama. Dan sejarah juga membuktikan kaum mereka ini sangat lemah. Mereka kalah sepanjang masa dengan Empire Siam, dengan kuasa barat, Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun pun mereka tak dapat lawan. Sampaikan nak merdeka pun kena berbincang dengan penjajah Inggeris. Tengoklah pemimpin mereka dengan mudahnya menyerahkan Singapura, Pulau Pinang kepada penjajah. Tak perlu pertumbuhan darah pun. Dan banyak lagi lah sejarah jelas. Dan yang jelas menunjukkan betapa lemahnya kaum ini. Maka disebabkan itulah mereka sentiasa mencari-cari apa saja perkara untuk menyedapkan telinga kaum mereka supaya dapat terus berkhayal yang mereka ini merupakan sebuah kaum yang cukup hebat kononnya. Alangkah baiknya kalau para sejarawan dan agamawan kaum ini mendidik kaum mereka untuk terokai dunia yang luas ini. Belajar dari negara asing tentang pembinaan negara, bina perniagaan, henti menyembah orang putih dan Korea, jaga kebersihan dan sebagainya, kan jauh lebih baik daripada menghayalkan kaum ini yang kebanyakannya tidak suka membaca, tidak suka berfikir, apatah lagi mengkaji. Saya benar-benar kasihan dengan para pemimpin dan masyarakat kaum ini. Keluarlah dari dunia khayal. Tentera Tanah Melayu yang membawa keris dan senjata besi daripada Merbuk, training dekat Pekan Darat,
dan juga Gunung Jerai dihantar oleh Syekh Abdullah Al-Qumairi yang berhubung langsung dengan Syekh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Dihantar ketika itu tuan-tuan 10,000 body manpower, 10,000 bersama keris besi material, kerana Salahuddin ketika nak memenangkan Baitul Maqdis, senjata tak cukup, manpower tak cukup, bangsa tak cukup. Nak harap bangsa Arab dah memang tak boleh harap waktu tu. Bangsa apa yang boleh harap? Ketika itu tuan-tuan, Allah melahirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menghantar anak didiknya Syekh Abdullah Al-Qumairi yang mengislamkan Raja Praung Mahawangsa. Di sinilah berlakunya hubungan Tanah Melayu dan juga Baitul Maqdis pada zaman 1187. Akhirnya tuan-tuan, Tanah Melayu menghantar dua sumbangan. Satu body orang Melayu dan yang kedua senjata dari Tanah Melayu. Allahu Akbar. Apa buktinya? Ambil dari sumber mana? Kat mana boleh cari? Tak boleh cakap ikut andaian sendiri atau cakap-cakap orang dulu. Kena ada bukti jelas. Kalau ada Tok Arab yang cakap pun, dia kena bawakan bukti. Kata-kata Tok Arab bukan fakta sejarah. Bayangkan, nak tentukan kesahihan sesebuah hadis pun sikit punya susah, sampai nak kena cek satu persatu perawi dia. Apatah lagi kalau kisah-kisahnya membabitkan pembebasan Baitul Maqdis dan sebagainya. Dakwah ustaz ni, ada 10,000 askar kita dihantar untuk jadi tentera Salahuddin. Kemudian keris dan besi dibawa dari Merbuk dan berlatih di Pekan Darat dan Gunung Jerai bagai. Mana buktinya? Dari mana sumbernya? Dulu pun ada ustaz dakwah Nabi Adam turun kat Gunung Jerai, Saidina Usman lawat Kedah dan macam-macam lagi cerita. Tapi sampai ke sudah tak boleh nak tunjukkan bukti. Kedah nak lawan Siam pun cukup susah. Dengan British pun asyik kena tipu. Penjajahan ke atas Tanah Melayu pun bersilih ganti. Dari Portugis, Belanda, British, Jepun. Lepas tu British datang semula. Gerakan lawan penjajah pun sendu. Kalau bangsa tu kuat, dia kena jajah, tapi tak lama lepas tu dia akan bangkit bebaskan tanah air dia. Tapi Tanah Melayu terus menerus dijajah ratusan tahun. Tang mana kuatnya? Saya faham sangat yang kita ni nak orang ambil kisah tentang nasib umat Islam di Palestin. Tapi janganlah keterlaluan sampai buat cerita macam ni. Realitinya, orang Melayu sejak dulu sampai sekarang sangat lemah. Kita dah merdeka pun, dah ada negara sendiri pun, kita masih berhempas pulas nak tegakkan ajaran Islam, nak tegakkan Melayu. Dengan kaum minoriti pun kita rasa ancaman, padahal kita lah majoriti. Daripada bawa cerita macam ni, lebih baik seru umat Islam untuk berniaga, kuatkan ekonomi dan bantu-membantu antara satu sama lain. Tak molek lah kalau kita duk bantu umat Islam di luar sana, tapi umat Islam dalam negara sendiri pun masih merintih nak sesuap nasib. Betul tak? Orang Melayu tidak pernah jujur dari sisi sejarah. Orang Melayu suka dongeng. Kerana itu orang Melayu tak boleh maju. Sebab sejarah memerlukan pemikiran kritis. Kalau tidak ada bukti tak boleh pakai. Metode sejarah, kaedah sejarah harus mencontohi metode hadis. Bukan semua hadis boleh pakai. Kena yang ada jelas sumber. Mesti ada sumbernya, bukti bahawa Nabi berkata demikian. Ya. Sejarah begitulah. Tapi kan sejarah tidak diterapkan secara jujur, maka dongeng-dongeng ini mengatasi sejarah. Nah, dari pertanyaan oleh kaum mudanya ini, bukti yang dimaksud selain bukti sekunder adalah bukti primer dari suatu kisah. Hal ini yang menjadi dasar dalam mengungkapkan sejarah atas suatu peradaban. Memang benar untuk membangkitkan semangat generasi muda, dalam perjuangan mengarungi era global, perlu diceritakan kisah-kisah perjuangan para pendahulu untuk menanamkan semangat, jati diri dan identitas kebangsaan, namun hal tersebut tidak meninabobokan generasi mudanya, dengan kisah-kisah yang dibumbui dengan opini namun minim fakta. Dan untuk membangun identitas dan jati diri kebangsaan saat ini, bukan hanya sekedar menceritakan kejayaan suatu kaum yang kadang lompat pagar, akan tetapi bagaimana membangun peradaban bangsa saat ini, yang multiras dan multikultural dalam suatu nilai yang sama tanpa ada sekat berdasarkan ras dan agama, dan tanpa menunjukkan sisi eksklusivitas suatu objek seperti bahasa dan agama. Dan di satu sisi, cerita-cerita peradaban masa lalu dan kebenaran sebuah peristiwa yang dirangkaikan, bagi generasi sekarang tidak serta-merta menerimanya. Akan tetapi perlu bukti otentik dari kajian yang komprehensif.
Tidak hanya sekedar mengatakan melihat dari manuskrip, atau mendengar dari orang lain, akan tetapi belum sekalipun menunjukkan bukti fisik yang otentik. Sementara itu suatu manuskrip juga belum tentu valid, karena yang menulisnya adalah manusia. Sehingga suatu kebenaran dari suatu peradaban, hanya Allah yang Maha Tahu. Wallahul a'lam bishawab. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini hingga usai.